That's the problem lah. Ramai orang tak tahu. So akak ni dia jadi guarantor, buat loan untuk keluarga, untuk suami, semua benda. End up jadi paling teruk sekali dia bukan pada bank, aku boleh terima lagi. Tapi jadi guarantor pada Along. Oh Kau shit. faham maksud aku? Jadi gaji dia 3,000. Dia nak kena bayar Along 3,500. Okay. Dengan hutang-hutang yang dah ada sedia ada. Yes. Kau bayangkan tinggi. Kau nak dan suami dia jenis tak bertanggungjawab. Sebab dia jenis belah macam tu je. Dan benda ni ada kat dalam aku social media lah kes ni. Dan aku boleh tunjuk je. Siapa nak tengok kan. Nanti aku boleh link. The thing is, apa yang aku sedihnya adalah bila tak boleh nak bayar, dia pening kepala. Dia buat apa? Dia umur 30-an lah, 30-an, pertengahan 30-an lah. So dia habis kerja, dia jual diri dia. Oh shit. Dia jual diri dia sebab dia tak tahu cara macam mana. Dah try ni try tu tak boleh. Sebab kau tak nak kena bayar Along tu 3,000. Faham? Setiap bulan. Tapi gaji kau 3,500. Kau gaji kau 3,000. Family kau tak ada satu pun nak tolong. Betul.